Petronas runding Rusia, bekalan tenaga negara diperkukuh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan bahawa Petroleum Nasional Berhad Petronas akan mengadakan rundingan dengan Rusia bagi mendapatkan bekalan minyak tambahan demi memastikan keperluan tenaga negara terus mencukupi. Menurutnya, langkah itu dilihat sebagai strategi proaktif ketika banyak negara barat termasuk Amerika Syarikat dan negara-negara Eropah yang sebelum ini mengenakan sekatan terhadap Rusia kini kembali bersaing mendapatkan bekalan minyak dari negara berkenaan. Dalam masa sama, PMX menegaskan bahawa hubungan baik Malaysia dengan Rusia membuka ruang rundingan yang lebih lancar sekaligus memberi kelebihan kepada negara dalam menghadapi ketidaktentuan pasaran tenaga global. Mengulas situasi semasa, beliau berkata ketegangan geopolitik melibatkan Iran, Amerika Syarikat dan Eropah telah memberi kesan langsung kepada rantaian bekalan global termasuk peningkatan kos pengangkutan, harga minyak serta bekalan baja. Bagaimanapun, tindakan diplomasi awal kerajaan berjaya memastikan kapal minyak negara menjadi antara yang terawal melepasi laluan kritikal di Selat Hormuz, sekaligus mengelakkan gangguan besar terhadap bekalan tenaga domestik. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut memaklumkan bahawa sebuah kapal minyak Petronas telah selamat tiba di Pengerang Integrated Complex untuk proses penapisan. Hasil kerjasama diplomatik dengan Iran ketika rundingan antarabangsa masih menemui jalan buntu walaupun terdapat beberapa kapal negara yang berdepan kelewatan dan kerosakan. Usaha berterusan sedang dijalankan bagi memastikan penghantaran bekalan berjalan lancar. Dalam perkembangan berkaitan, krisis tenaga global turut mendorong beberapa negara lain untuk mendapatkan kerjasama Malaysia. Ia termasuk lawatan oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bagi membincangkan isu bekalan petrol, diesel dan baja. Tegas ahli Parlimen Tambun itu lagi, keutamaan kerajaan kekal memastikan keperluan domestik dipenuhi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan bantuan kepada negara sahabat. Sementara itu, perkembangan positif menyaksikan pembukaan semula laluan perkapalan di Selat Hormuz susulan gencatan senjata telah menyebabkan harga minyak dunia jatuh lebih 11%, sekaligus memberi sedikit kelegaan kepada pasaran tenaga global. Namun, penganalisis menjangkakan harga minyak akan terus dipengaruhi oleh sentimen pasaran antarabangsa dan kestabilan geopolitik dalam tempoh terdekat.